Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Nawawi, imam kita pada malam ini, Ashabul Fadilah Bilal, Abang Zo, Al-Fadhil Ustaz Syukri SU Surau, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian hadis Sahih Muslim kita, mana di minggu yang lalu kita cuti kerana kebetulan saya tak bersihat, demam dan batuk. Seminggu kau saya cuti mengajar tempat-tempat lain, batuk tak hilang. InsyaAllah pada malam ini kita cuba tengok muka surat 379 379. Kita masih lagi berada di dalam tajuk besarnya Kitabul Hajj, kitab berkenaan dengan haji dan umrah. Pada malam ini tajuk kecil yang ke-19, talbiyah untuk umrah sekaligus dengan haji. Cuba tengok hadis 666, cantik nombor. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahalla bihima jami'an labbaika umratan wa hajjan labbaika umratan wa hajjan. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ihram umrah sekaligus dengan haji. Umrah dan haji itu sekaligus, dengan mengucapkan labbaika umratan wa hajjan labbaika umratan wa hajjan. Ya, aku datang untuk menunaikan haji dan umrah. Aku datang panggilanmu untuk menunaikan haji dan umrah. Terima kasih. Cuba tengok hadis 667. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh suatu ketika nanti Isa bin Maryam akan memulai ihram di Rawha untuk menunaikan haji atau umrah, atau untuk kedua-duanya sekaligus, haji dan umrah sekaligus. Alhamdulillah, hadis 666 tu diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis ini juga ada dalam Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i dan lain-lain. Artinya boleh diniatkan menunaikan haji dan umrah ni sekaligus, tidak menjadi halangan
sebagaimana sabit di dalam hadis-hadis yang sahih yang telah kita baca sebelum ini dan juga yang kita baca pada malam ini. Dalam hadis yang kedua yang kita baca ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, menceritakan lebih kurang hal yang sama. Di mana Nabi mengatakan, wallazi nafsi biyadi, sesungguhnya jiwaku yang berada di dalam genggaman dan kekuasaannya. Suatu ketika nanti Isa ibnu Maryam dia datang untuk menunaikan ibadat haji ataupun menunaikan ibadat umrah ataupun menunaikan kedua-duanya sekaligus. Boleh belaka nak buat umrah saja pun boleh, nak buat haji saja pun boleh, ataupun nak buat kedua-duanya. Di dalam hadis yang kedua ini menceritakan bahawa ini adalah mukjizat Nabi SAW. Menceritakan tentang peristiwa yang akan berlaku di masa yang akan datang, di mana nanti Isa ibnu Maryam akan diturunkan daripada langit ke dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Nabi Isa alaihi salam ini dia akan melaksanakan Islam sebagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah sembahyang, termasuklah puasa, termasuklah haji dan umrah. Dia tak pakai lagi dah syariat yang dia terima daripada Tuhan zaman dia dulu. Jadi Nabi kata suatu ketika nanti Isa ibnu Maryam akan memulakan ihramnya di Fajr Rawha. Fajr Rawha ini adalah, kata para ulama, berada di antara Makkah dan Madinah, lebih hampir dengan Makkah lah, lebih hampir dengan Makkah. Dia memakaikan ihram di situ untuk menunaikan haji atau menunaikan umrah atau menunaikan kedua-duanya, kata Nabi SAW. Artinya hadis-hadis ini menunjukkan boleh kita nak buat sekaligus. Sebagaimana setelah saya huraikan 2 minggu yang lalu, haji ini ada banyak jenis, termasuklah haji ifrad, kita asin haji dengan umrah. Begitu juga haji tamattu'. Begitu juga dengan haji qiran, iaitu kita buat sekaligus, boleh tidak menjadi halangan. Dalam hadis yang kedua yang kita baca ini, Nabi menceritakan bahawa suatu ketika nanti Nabi Isa AS akan diturunkan di penghujung usia ini, di penghujung usia dunia ini. Di dalam hadis-hadis yang sahih disebut bahawa Nabi Isa AS ini, Nabi sebutnya, turun di Menara Putih di Masjid Umawi di Damaskus, Syria. Benda tu dah ada dah di zaman Nabi, dan Nabi menyebutnya. Berlalu 1400 tahun yang lalu Nabi sebut dah. Dan Menara Putih itu takdirnya sehingga ke hari ini masih ada lagi. Berperang di Damaskus ni entah berapa puluh kali, beratus kali, daripada zaman dulu hingga ke zaman kita ni. Peperangan demi peperangan, termasuk perang dunia. Tetapi alhamdulillah Allah jaga masjid ini. Termasuk pergolakan politik yang mutaakhir ini pun Allah masih jaga lagi Masjid Umawi ini. Antaranya ialah kerana di situlah turunnya Nabi Isa AS. Di Menara Putih. Kalau kita pergi hari ini pun alhamdulillah
Menara tu masih lagi warna putih. Marmar dia, batu dia tu memang warna putih. Bukan cat warna putih, bukanlah Okey, dia putih gitu. Kalau ada ruang nanti boleh pergi umrah ke singgah di Syria, Damaskus, boleh melawat Jami' Umawi ini. Jami' Umawi ini dalam kitab-kitab fiqh lama dipanggil Jami' Umawi Akbar. Jami' Umawi Akbar. Umawi itu kerajaan Umayyah lah, masjid zaman Bani kerajaan Umayyah. Yang sebenarnya Jami' Umawi ini asalnya adalah gereja zaman kerajaan Rom. Bukan zaman Islam, zaman Rom lagi. Dia gereja. Tetapi di zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab berjaya membebaskan Syam, Syria, Palestin daripada belenggu penjajahan Rom, termasuklah Damaskus ini. Dan bagaimana kebetulan orang Islam pun dah apa ramai dah. Orang Kristian pun jadi tak apa ramai masuk Islam dah. Masjid ni besar, gereja ni besar. Lalu Sayyidina Umar ibn al-Khattab membeli gereja ni. Boleh beli gereja. Hari ini di Eropah, di Amerika, orang Islam boleh beli gereja. Tukar gereja pada masjid, tak jadi halangan. Juga ada menyatakan bahawa Sayyidina Umar ganti dengan masjid orang Islam yang bangunan orang Islam berada di satu tempat juga sekitar itu, diberi pada mereka. Artinya boleh tidak menjadi halangan. Kali yang pertama saya pergi ke masjid ini, hati kecil saya terdetik. Masjid ke apa ni dalam hati Ada gambar-gambar macam gambar burung merok itu dengan ukiran daripada macam logam tembaga lah yang utuh. Yang sebenarnya ukiran-ukiran itu zaman kerajaan Rom lagi. Bila Sayyidina Umar ambil alih, begitu zaman kerajaan Umawi, Abbasiyah dan seterusnya, kerajaan Utsmaniyah, mereka tak mengubahnya hingga ke hari ini. Maka tak menjadi halangan lah. Walaupun dia masjid, gambar burung ni kita kata, lalu kita kiki habis dah. Mana kekal begitu je. Begitulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita wajib beriman dengan kedatangan Nabi Isa alaihi salam ini. Begitu juga dengan kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman. Dan kita ni pun berada di akhir zaman dah. Cuma bilanya nak kiamat ni tak tahulah. Tanda-tandanya sudah ada. Nabi kata dia tu tanda kiamat dah. Antara aku dengan kiamat, Nabi pernah buat isyarat gini, jari telunjuk dengan jari tengah. Aku dengan kiamat ni macam ni, kata Nabi, dekatnya. Okay. Dekat pun 1400 tahun dah. Di sisi Allah sikit yang masa seperti itu. Okay. Bilanya, wallahu ta'ala anhu a'lam. Orang tanya sayanya, saya kata berdasarkan hadis-hadis akhir zaman, nanti kita akan baca hadis-hadis akhir zaman. Banyak lagi peristiwa-peristiwa akhir zaman yang belum berlaku. Artinya untuk esok tu dah kiamat lagi lah. Okay. Antaranya dalil-dalil Nabi kata tak berlaku kiamat, melainkan umat Islam berjaya menawan kota Rumiyah, bandaraya Rom, ibu negara Itali hari ini, dan bandar Konstantinopel. Nabi kata hadisnya sangat sahih, diriwayatkan oleh Abdullah Amr bin al-As, dan hadis ini dia tulis di hadapan Nabi SAW. Diriwayatkan oleh hampir ke semua ulama-ulama hadis. Statusnya adalah sangat sahih. Ditulis zaman Nabi lagi. Pernah seorang ulama tabi'in mari tanya Abdullah Amr bin al-As, mana dulu bandar yang akan dibuka? Kota Konstantinopel ke Rumiyah? Bandar kota Konstantinopel ke bandar Rom? Konstantinopel ni hari ni Istanbul. Istanbul tu kota Konstantinopel. Dalam hadisnya disebut Konstantinopel.
Abdullah Amr bin As dia kata kepada pengawal dia, pembantu dia, pergi ambil sunduk. Sunduk itu batu. Dalam sunduk itu ada himpunan hadis-hadis yang aku tulis zaman Nabi lagi. Lalu dibawa mari dan dia pun cari-cari jumpa. Lalu dia membacakan hadis itu pada orang ramai. Dan di dalam hadis itu Abdullah Amr bin As menulis di hadapan Nabi. Ada sahabat yang bertanya apabila Nabi kata akan dibuka kota Konstantinopel dan Rumia. Sahabat bertanya, qalu, mereka tanya, kota mana yang akan dibuka terlebih dahulu ya Rasulullah? Rasulullah kata kota Konstantinopel akan dibuka terlebih dahulu. Benda tu nak berlaku daripada zaman Nabi pun sekitar 800 tahun selepas itu. Dalam tahun 1400 Masihi lebih. Zaman kerajaan Melaka, zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu zaman kegemilangan kerajaan Melaka 1400. Zaman tu juga dinasti Ming di negara China pun kerajaan Islam dah pada waktu itu. Itu zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Begitu juga dengan Melaka dan lain-lain je menaung di bawah kerajaan Uthmaniyah. Saya tengok ada peta sejarah, buku sejarah yang ditulis dalam bahasa Arab bagaimana kerajaan Uthmaniyah ini dan luas dia sehingga di sebelah timur kita ni termasuk China, termasuk Asia Tenggara, termasuk Australia, Jepun, Filipina, Indonesia berada di bawah pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Suatu ketika dahulu, termasuk kerajaan Melaka. Sebab itu kalau kita belajar sejarah tu, bagaimana bila Melaka jatuh di tangan Portugis, kerajaan Aceh tu menyerang Melaka nak mengambil alih, nak ambil balik. Dan bagaimana kita dapati bahawa dalam serangan kerajaan Aceh, kerajaan Islam Aceh ni terhadap kota Melaka dibantu oleh Istanbul. Istanbul hantar meriam-meriam yang besar untuk melawan Portugis di Melaka. Artinya ada hubungan yang erat antara kerajaan Kesultanan Melayu di kawasan kita ini dengan pusat pemerintahan Islam di Istanbul di zaman kerajaan Uthmaniyah. 800 tahun baru berlaku. 400 tahun tak berlaku lagi satu janji lagi, kota Rumia tu dibuka. Masih utuh lagi kerajaan Itali hari ini. Tengok pada gaya tu macam jauh lagi. Tak. Yalah, tak berlaku kiamat, melainkan dia dapat ditawan oleh orang Islam. Artinya untuk yang terdekat ni macam dok lagi lah. Begitu juga di dalam hadis Nabi ada disebut, pernah dilipatkan kepada aku dunia ini timur dan barat, utara, selatan. Tuhan perlihat habis dunia ini. Nabi kata tak akan berlaku kiamat, melainkan seluruh kawasan yang diperlihat kepada aku ini akan dikuasai oleh umat Islam. Dan kalau kita tengok banyak mana lagi orang Islam tak kuasai. Britain, Perancis, Jerman, banyak tu, Belanda, masih banyak lagi negara-negara dari segi sejarahnya tak pernah dikuasai lagi oleh orang Islam. Dalam riwayat yang lain tak akan berlaku kiamat, melainkan kawasan yang sampai cahaya matahari akan dikuasai oleh orang Islam. Sampai matahari, kutub utara, kutub selatan pun sampai, cuma sekejap dengan lama. Ya. Nampak tu, tengok pada hadis-hadis yang sahihnya dan seumpamanya seperti itu macam ada hawa jauh lagi lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Walaupun benda nampak jauh, dia nak menjadi sekejap pun tidak menjadi halangan. Dalam masa yang singkat, peristiwa-peristiwa yang disebut oleh Nabi itu boleh berlaku. Tidak mustahil di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita beriman dan percaya. Tapi selagi tanda-tanda itu masih belum berlaku, kita kata belum lagi lah. Kok Amerika nak tawang ni? Nak kuasai apa? Sehari dua ni?
Pun kawasan tu orang di situ suka berada di bawah Denmark. Okey. Orang Eropah pun tak setuju Amerika menguasainya. Okey. Amerika Latin, banyak mana orang Islam tak kuasai lagi. Tak. Nampaknya macam jauh lagi. Walau bagaimanapun macam saya kata tadi lah, semuanya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha berkuasa. Kita cuba tengok tajuk yang ke-20. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ahlalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hajj mufradan. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahalla bil hajj mufradan. Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ada ini di peringkat tabi'in ini diriwayat oleh Nafi'. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata. Kata Abdullah ibn Umar, kami pernah memulai ihram untuk haji ifrad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam riwayat lain bahawasanya Rasulullah pernah berihram untuk menunaikan haji ifrad. Haji ifrad ini iaitu mengasingkan haji dengan umrah. Mari buat haji dulu, lepas haji itu bawa umrah. Pernah Nabi berniat seperti itu. Okey. Cuba tengok ada bawah. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afrada al-hajj. Dari Aisyah bahawa Rasulullah pernah melaksanakan haji ifrad. Sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, dan ini disepakati oleh para ulama, haji ini ada 3 dalam semua mazhab. Yang pertama dipanggil haji ifrad, iaitu kita buat haji dulu, lepas habis selesai tunai haji, kita pun buat umrah. Penerbangan yang akhir daripada Malaysia ni, niat di KLI itu niat menunaikan ibadat haji dah, pakai ihram haji. Sampai sana bersiap untuk menunggu wukuf di Arafah untuk menunaikan haji. Habis selesai haji begitu gini, lambat lagi balik, lepas tu baru buat umrah. Okey, itu dipanggil haji ifrad. Yang kedua dipanggil haji tamattu'. Kita yang datang lebih awal ni 2 bulan lagi nak haji, mari dah. Takkan nak pakai ihram siapa ke haji. Tak tahan kita dengan larangan ihram tu. Sebab itu apabila selesai je melakukan umrah, kita bertahallul dan bertamattu', bersenang-senang di antara tempoh umrah dan haji. Okey. Nak buat umrah acak kali pun tak apa, nak buat umrah sekali pun tak apa. Dikatakan bahawa Nabi setiap kali mari ke Mekah ni, umrah dia buat sekali je. Dia buat sekali je. Kita kadang-kadang tu yang gagahnya muda-muda 2 kali sehari buat, pun tidak menjadi halangan kalau berkemampuan lah. Selang sehari, selang 2 hari tidak menjadi halangan. Kalau gomoh juga, boleh jadi demang. Terutama dekat dengan haji. Kalau tabung haji itu, ia tak menggalakkan supaya kita rehat lah. Rehat. 5 hari nak buat haji ni, gomoh juga. Lepas haji sungguh demang. Dia nak bergerak apa. Sedangkan menunaikan haji itu banyak kerja-kerja yang kita nak buat ni. Haji tamattu' ini masa saya pergi 2 tahun lepas dan sebelum-sebelum ni pun begitulah. Tabung haji mengatakan lebih 90% penduduk negara kita ni pilih haji tamattu'. Pilih haji tamattu'. Sebab kita datang awal, 33,000 ni 2 bulan sebelum tu hantar dah. Hajinya lambat lagi, sebulan lebih lagi. Maka dalam keadaan kita menunaikan umrah, bertahallul, banyak kali nak buat pun tak apa. Apabila sampai masa haji, kita niat haji di Mekah je, di hotel kita je.
naik bah pergi ke ke Padang Arafah menunaikan ibadat haji. Itu dipanggil haji tamattu'. Boleh berseronok-seronok selepas kita bertahallul umrah. Nak bersama dengan isteri pun tak apa. Dah duduk 2 bulan takkan tak bersama tak. Umrah lah. Habis umrah tu boleh bersama dengan isteri lepas tahallul. Sehinggalah menunaikan haji pula. Okey. Dan haji, nanti kita akan bertemu tajuknya, haji tamattu' ni dia kena bayar dam. Kalau kita nak pergi haji nanti, tabung haji tanya selalu nak buat haji apa encik? Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu'. Sebelum tu kita kursus haji dah, kena tahulah 3 jenis haji tadi. Katakan kita pilih haji tamattu', dia akan beritahu bahawa haji tamattu' ini kena bayar dam. Kena sembelih seekor kambing. Okey. Ataupun kena puasa dia. Jadi tabung haji mitok pitih dulu lagi. Masa duduk di Malaysia ni tak pergi lagi untuk kita beli kambing. Untuk tabung haji menyediakan pembelian binatang korban di Mekah. Saya ingat dalam RM700 lebih buat seekor. RM700 lebih. Kalau 2 orang lagi RM1,400 untuk melakukan korban di sana apabila kita menunaikan ibadat haji tamattu'. InsyaAllah kita akan bertemu tajuk-tajuk yang ke depan insyaAllah. Artinya 3 haji ini boleh belaka, termasuk qiran, boleh. Qiran ni sekaligus tu dah lagu mana? Tawaf, sa'i. Artinya padang sekaligus tu je. Umrah dengan haji tu padang sekali tu je. Tawaf pun tu, sa'i pun waktu juga. Dengan niat dia niat sekali lah. Maka sudah memadai jadi sekaligus haji dan umrah. Okay, cuba tengok haji qiran. Haji yang ketiga tadi. Sekaligus. Boleh tak jadi halangan? Cuba tengok hadis yang ke-700. An Bakrin ibni Abdullah an Anasin radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yulabbi bil hajji wal umrati jami'an. Qala Bakrun fahaddathtu bidzalika ibna Umar faqala labba bil hajji wahda falaqitu Anasan fahaddathtuhu biqauli ibni Umar faqala Anas ma ta'uddunana illa sibyanan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajjan. Dari Bakar bin Abdullah dari Anas radhiyallahu taala anhu dia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah untuk haji dan umrah secara sekaligus. Yulabbi bil haji wal umrati jami'an. Bertalbiyah untuk haji dan umrah sekaligus. Bakar berkata, Bakar bin Abdullah, ulama tabi'in. Ucapan Anas itu kemudian aku tuturkan kepada Abdullah bin Umar. Lalu Ibnu Umar mengatakan, Nabi SAW hanya bertalbiyah untuk haji saja. Abdullah Ibnu Umar beritahu lagu tu. Maka aku temui balik Anas bin Malik. Lalu aku tuturkan ucapan Abdullah bin Umar itu kepadanya. Kata Anas, apakah kamu menganggap kami ini kanak-kanak kecil masa Nabi SAW, kata Anas. Ulama ni pergi tanya pula Abdullah bin Umar ayat kepada Anas. Anas kata, muni ma ta'uddunana illa sibyanan. Seolah-olah kamu menyangka aku ni masa tu kecil. Nabi menunaikan haji ni tahun 10 Hijrah. Anas bin Malik ni umur dia waktu tu 20 tahun dah. Masa Hijrah tu dia umur 10. Nabi di 10 Hijrah tu dia umur 20 tahun dah. Lalu Anas berkata lagi, aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan labbaika umratan wa hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah
untuk menunaikan umrah dan haji sekaligus. Labbaika umratan wa hajjan. Anak kata, aku dengar sendiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut hal yang demikian. Hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam An-Nasai dan lain-lain riwayat. Hadis ini sangat sahih. Jadi berhubung dengan hadis ini, kalau kita lihat apa yang disebut oleh Abdullah ibnu Umar, itu agak macam berlawanan dengan apa yang disebut oleh Anas bin Malik. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu ketika menghuraikan perkara ini dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim, ketika dia menghuraikan hadis-hadis ini, dia kata hadis yang disebut oleh Abdullah bin Umar itu Nabi melakukan haji ifrad, berasingan. Nabi buat haji dulu, kemudian umrah, ataupun umrah dahulu kemudian haji. Manakala hadis Anas bin Malik ini Nabi buat sekaligus, dengan makna hadis ini adalah haji yang Nabi kerjakan ni adalah haji qiran, haji dengan umrah tu sekaligus. Sebab tu dia letak ni di bawah tajuk haji qiran. Al-Imam An-Nawawi seterusnya menjelaskan lagi pendapat yang paling sahih. Dia kata, ibadat haji Nabi ni, Nabi menunaikan haji sekali je di tahun ke-10 Hijrah tu. Jadi riwayat ni ada dalam bentuk yang pelbagai ni. Imam Nawawi mentarjihnya, mengatakan yang sahihnya adalah ibadat Nabi ni pada peringkat awal Nabi marinya, dia nak tunga dia nak menunaikan haji ifrad, nak asin haji dengan umrah. Tetapi di peringkat pertengahan dan di peringkat penghujungnya Nabi menggabungnya, buat dua-dua tu sekaligus. Sebab itulah Nabi menyebut labbaika umratan wa hajjan. Jadi Abdullah bin Umar tu ayat ni adalah di peringkat awal masa Nabi mari nak buat haji ifrad, nak asing antara umrah dan haji. Tetapi di pertengahannya dan kemudiannya Nabi menggabungkan, menjadikan haji dan umrah itu sekaligus, yang dipanggil haji qiran. Jadi kedua-dua ni, cara ni boleh berlaku, disepakati oleh para ulama. Tiga cara ibadat haji tadi boleh tidak menjadi halangan, dan hadis-hadis ini boleh diselaraskan di antara satu sama lain. Kita baca kat tu saja. Jadi petang tadi saya tengok WhatsApp dalam grup surau kita, ada soalan yang ditanya. Ustaz nak tanya dua soalan. Adakah doa ketika sujud dan tahiyat akhir adakah sunnah? Serta doa ketika itu mustajab. Adakah boleh kita berdoa di setiap sujud solat kita? Contohnya 8 kali sujud, 8 kali berdoa. Sekian, terima kasih. Okay. Hadis-hadis ini telah kita baca dahulu dalam Sahih Muslim kita, di mana dalam solat ini sabit di dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi ada berdoa di dalam sujud dan juga di dalam rukuk, dan begitu juga dalam tahiyat. Di penghujung tahiyat akhir Nabi ada mengajar doa-doa yang telah kita baca dulu. Hadis-hadisnya adalah sangat sahih. Pada malam ini saya ambil satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nombor hadisnya 803. Tu nak buat rujukan.
An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak membaca di dalam rukuk dan sujudnya doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, dan segala kepujian adalah milik-Mu. Subhanakallahumma, maha suci Engkau wahai Tuhan. Wa bihamdika, dan segala kepujian bagi Engkau. Allahumma ighfirli, wahai Tuhan ampunilah aku. Nabi memperbanyakkan bacaan ini di dalam rukuk dan di dalam sujud. Okey. Tapi bacaan ini orang Melayu kita tak berapa baca Kalau ikut dia adalah antara hadis yang sangat sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan lain-lain. Statusnya adalah antara yang tinggi lah. Jadi Nabi SAW dia baca ketika rokok dan ketika sujudnya dengan bacaan tadi. Okay. Rokok boleh, sujud pun boleh. Ini disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi kita, orang Melayu kita ni, kita pegang hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah kata, "Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Status dia sahih. Tapi dalam Bukhari tak ada. Okey, ada dalam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i. Banyakkan kitab-kitab fiqh kita disebut begitulah. Daripada kecil kita belajar ni. Ketika rukuk, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Tak. Jadi kalau ikut dalam hadis Bukharinya, Nabi sebut subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Dalam rukuk begitu, dalam sujud pun begitu. Dan ada beberapa lafaz lagi yang dibaca oleh Nabi kalau kita bertemu, boleh baca belaka boleh baca belaka. Dianya sahih belaka. Begitu juga di antaranya dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim dan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i. Kata Aisyah, Nabi pernah menyebut ketika rokok dia dan sujud dia. Ketika sujud pun dibaca ni, ketika rokok pun Nabi baca ni. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jadi kalau kita pergi Mekah ke mana ke, dengar orang Arab ke orang lain ke, baca lagu tu dalam rokok dia, dalam sujud dia, tak salah apalah. Beza dengan kita ni, ialah kita belajar sejenis je. Orang lain dia mungkin belajar macam-macam lagi. Dia baca dengan apa yang dia belajar. Jadi kalau begitu, maka tidak menjadi halangan. Jadi kalau nak baca riwayat yang Sahih Bukhari tadi, antara yang terbaik, iaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ada minta ampun dengan Tuhan. Itu sekali Okay. Di dalam hadis yang kita baca ini, para ulama menyatakan bahawa
Artinya Nabi ada baca doa. Allahumma ghfirli, wahai Tuhan ampunilah aku, doa lah tu. Nabi baca dalam rokok, Nabi baca dalam sujud. Artinya bacaan doa ni boleh di dalam rokok dan boleh di dalam sujud, tidak menjadi halangan ya. Walaupun di sana ada hadis yang menyuruh kita memperbanyakkan berdoa dalam sujud, antaranya dalam riwayat Muslim Nabi sebut fa'azimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Hendaklah kamu mengagungkan Tuhan kamu ketika rukuk dan bersungguh-sungguhlah dalam doa ketika sujud. Walaupun dia sebut begitu, tidak menjadi halangan, kata Al-Imam Ibn Hajar dan lain-lain lagi, untuk kita berdoa di dua-dua tempat ini. Sebab dianya sabit dengan hadis-hadis yang sahih, Nabi ada berdoa mereka. Begitu juga dengan selepas tahiyat, tidak menjadi halangan. Cuma dalam kebanyakan amalan dalam masyarakat kita ni, dia ada tambahan sedikit. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih ketika rukuk. Ketika sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada hadis berkenaan dengan tambahan ini, dalam ilmu hadis dipanggil hadis ziyadah, ada tambahan bacaan ini. Maka sebahagian ada yang membolehkannya. Walau bagaimanapun status hadis ini tidak sahih. Sebagaimana disebut dalam banyak kitab, bacaan tambahan wa bihamdih ini tidak sahih. Tidak ada riwayat yang sahih. Begitu juga tidak mencapai darajah yang hasan, yang adanya dalam hadis yang dhaif. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menolaknya. Begitu juga dengan Ibnu Salah menolak ahli hadis yang meriwayat tambahan ini tidak sabit datang dari Nabi SAW. Saya dengar ni 30 tahun yang lalu lagi daripada mulut guru saya, guru Sahih Bukhari saya yang pertama, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Fatani, orang Patani, meninggal banyak tahun dah. Ketika belajar hadis Sahih Bukhari dan juga kitab-kitab fiqh dengan dia. Jadi dia kata hak sahih sungguhnya yang adanya ialah yang ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan juga dalam sunan-sunannya, subhana rabbiyal azim, kat tu je ketika rukuk. Ketika sujudnya subhana rabbiyal a'la, kat tu je. Manakala tambahan tadi tidak ada dalam hadis yang status dia sahih dan hasan, melainkan status yang dhaif. Okey. Kalau orang nak baca juga biar ke dia lah. Tapi kalau mudah-mudahan kalau kita niat nak ikut Nabi, boleh pahala tak? Nak baca hak Nabi aja ya, yang sabit datang. Moga-moga ada pahalanya. Kerana kita nak mengikut Nabi. Cukup dengan subhan rabbiyal azim. Lambat hari ni tu imam ni tak bangkit-bangkit lagi rokok ni. Sebut aja kali sikit ya. Sujud itu juga. Okey. Kemudian soalan dia tanya tadi sebelum kita solat ialah bagaimana doa ini boleh kita baca di setiap sujud ke sujud yang terakhir? Yang sebenarnya boleh dibaca di setiap sujud. Dalam hadis yang kita baca tadi, Aisyah beritahu, itulah yang dibaca oleh Nabi di dalam rukuk dan di dalam sujudnya. Dia tak ayat pula yang terakhir dan sebagainya. Bahkan dalam hadis-hadisnya Nabi ada membacanya di setiap rukuk, di setiap sujudnya. Maka kata para ulama, jika kita semayang itu ada 2 sujud, ada 4 sujud. Semayang subuh ada 4 sujud. Semayang sunat ada 4 sujud. Boleh berdoa di 4 sujud. Jika sekiranya semayang yang ada 8 sujud, Zuhur, Asar, 8 rakaat, 1 rakaat, 4 rakaat, 1 rakaat ada 2 sujud. Jadi 4 rakaat ada 8 sujud. Zuhur baik, Asar baik, Isyak baik.
Ataupun sembahyang sunat yang kita buat dalam jumlah yang rakaatnya banyak. Sembahyang witir yang Nabi ada buat 7 rakaat 1 salam. Ada berapa kali sujud? Banyak kali lah. Maka dalam setiap sujud kita itu, kita boleh berdoa. Tidak menjadi halangan. Juga satu perkara yang kadang-kadang mungkin menjadi salah faham juga di kalangan orang kita ni. Sebab diajar oleh guru-guru juga. Tapi bukan dengan sandaran-sandaran yang kuat. Dia kata berdoa dalam sujud yang terakhir je. Saya pernah dengar seperti itu, belajar dulunya. Biar bila kita belajar hadis-hadis ini, termasuk dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain, Nabi berdoa di setiap sujud dia, di setiap rokok dia. Dan juga dalam Sahih Bukhari dan dalam hadis-hadis sahih yang lain, disebut bahawa Nabi ini mengimbangi antara rukun-rukun sembahyang dia tu, rukuk, sujud dia adalah lebih kurang sama je. Begitu juga dengan sujud-sujud dia. Kalau yang pertamanya 2 minit, yang keempat pun 2 minit. Begitu. Dia mengimbangkan di antara sujud-sujud dia dan juga rukun-rukun yang ada di dalam solat. Hadis ini sudah kita baca dalam siri kuliah kita yang lalu. Sebab itulah ada para ulama menyatakan jika sekiranya kita ada doa-doa yang banyak benda nak berdoa. Doa untuk orang sakit lah, doa untuk anak-anak, anak periksa lah, doa untuk jiran lah, doa untuk kawan-kawan lah, macam-macam doa. Maka kita ecer doa ni. Sujud yang pertama doa ni, sujud yang kedua doa ni, sujud yang ketiga doa ni, sujud yang keempat doa ni, sujud yang ke-8 doa ni. Kalau 2 doa 1 sujud, boleh 16 doa dah. Maka tidak menjadi halangan. Tidak menjadi halangan. Kecuali kalau kita sembahyang seorang tu tak jadi halangan lah. Nak lama mana pun. Sembahyang berjamaah ni, jadi masa itu ada terhad dan terbatas. Maka kalau kita ada banyak doa, taklah kita doa dengan kita ecer di jumlah sujud-sujud kita yang banyak itu. Sebab disebut dalam hadis yang lain, di antara masa yang seorang hamba itu paling hampir dengan Tuhannya ialah masa dia sujud. Dahi kita letak atas tanah, merendahkan diri. Jadi hubungan kita dengan Allah sangat dekat pada waktu itu. Sangat eloklah kita berdoa dari antara waktu yang mustajab doa. Termasuk sebelum kita memberi salam, juga banyak doa-doa yang diajar oleh Nabi untuk dibaca ketika selepas tahiyat, yang juga telah kita baca hadis-hadisnya dalam siri-siri kuliah kita yang lalu. Mudah-mudahan itu menjadi panduan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita belajar hadis ini, biar kita tanam, biar beza kita amal zaman kita sekolah rendah dengan kita belajar hadis-hadis, biar ada beza. Kita dengar yang sahihnya daripada Nabi-nya lagu mana, kita amal yang paling sahih pula. Kalau dulu kita pakai baca je orang ajar. Sahih ke tak sahih kita tak tahu. Bila kita belajar, ini sahihnya, tambahan yang ini tak sahih. Maka kita pilih yang sahih, yang benar-benar datang dari Nabi SAW sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW. Walaupun ulama ada kata kalau baca pun taklah sampai kat batas sembahyang, tak batal pun sembahyang, tetapi kerana kita nak ikut Nabi. Sebab Nabi kata dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, dalam riwayat yang lain yang sahih semuanya, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Sebagaimana yang Nabi ajar kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita boleh buat itu, itulah yang terbaik. Okay, sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.